Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai semua, selamat datang ke video pertama dalam siri pembelajaran kita bagi topik pergerakan dan pertukaran gas dalam badan manusia bagi subjek sains tingkatan 3. Saya Cikgu Nur Alia binti Muhammad Rozi dari SMK Seri Gunung, dan hari ini kita akan melihat bagaimana gas seperti oksigen dan karbon dioksida bergerak dalam badan kita. Ini merupakan satu proses yang penting untuk memastikan kita terus hidup dan bertenaga. Terdapat dua standard pembelajaran bagi subtopik ini, iaitu yang pertama, memerihalkan pergerakan dan pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida dalam badan manusia, dan yang kedua adalah mewajarkan kepentingan adaptasi struktur alveolus untuk meningkatkan kecekapan pertukaran gas dalam badan manusia. Dalam video pertama hingga keempat, kita akan memfokuskan kepada standard pembelajaran yang pertama. Mari kita lihat komponen utama sistem respirasi manusia. Ia terdiri daripada trakea, iaitu saluran utama udara ke peparu. Bronkus dan bronkiol adalah cabang saluran udara yang menghala ke alveolus. Alveolus pula adalah struktur kecil seperti belon di peparu, di mana tempat pertukaran gas berlaku. Diafragma pula adalah otot yang membantu pergerakan udara semasa pernafasan. Pernahkah anda terfikir bagaimanakah proses pergerakan zarah seperti oksigen dan karbon dioksida dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah? Bagaimana gas seperti oksigen dan karbon dioksida boleh bergerak masuk dan keluar dari darah? Jawapannya adalah melalui proses resapan. Proses resapan ialah pergerakan molekul dari kawasan berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Di manakah pertukaran gas berlaku? Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku di alveolus. Apabila kita menarik nafas, udara sedutan yang mengandungi oksigen akan masuk ke alveolus. Oksigen dari alveolus masuk ke dalam darah kerana kepekatannya lebih tinggi di alveolus. Apabila kita menghembus nafas, gas karbon dioksida akan disingkirkan. Karbon dioksida dari darah pula meresap keluar ke alveolus kerana kepekatannya yang lebih tinggi dalam darah. Harap anda faham mengenai proses pergerakan zarah seperti molekul oksigen dan karbon dioksida dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah. Sekarang, jom kita cuba uji minda. Soalannya adalah, pertukaran gas oksigen dan gas karbon dioksida berlaku di tempat kosong. A. Bronkus, B. Bronkiol, C. Alveolus. Pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida berlaku di alveolus. C. Jawapannya adalah alveolus. Ingat, pertukaran gas sangat penting supaya sel dalam badan mendapat oksigen untuk menjana tenaga dan membuang karbon dioksida, iaitu hasil sampingan yang tidak diperlukan. Jumpa lagi dalam video kedua nanti. Terima kasih.